Okay, yang ni satu anak gajah baru sampai. Yang ini tahun 2019. Gaji kalau tak ada 5,000, jangan mimpi lah. Ni jangan gaji 2,000, 3,000 tanya tau. Saya cakap terus terang. Sebab bulanan dia pun dah 2,100 macam tu, kosong deposit. Kalau nak murah ni saya ada yang tu. Yang itu murah. Yang itu bulanan 1,300 boleh dapat. Gaji 3,000 boleh dapat. Yang tu nanti ada video dia, saya akan buat lagi sekali. Okay, yang ni saya nak tunjuk tahun 2019. Wellfire 2.5. Tahun 2019, daftar 2020 guys. Okay, untuk kereta ni full spec tau. Baru sahaja masuk. Saya tak berapa pandai sangat pasal Wellfire punya spek-spek ni. Tapi saya dapat tahu, dapat detail juga kereta ni antara yang spek yang paling tinggi lah. Datang dengan pilot seat. Nampak memang sangat-sangat smart. Ada sunroof, ada moonroof. Lepas tu 2 power door kiri dan kanan. Belakang pun dia bagi sekali dengan power boot. Okay, kalau kau tengok dalam dia memang dah siap sekali dengan Android player. Dalam dia memang sangat-sangat besar, kemas guys. Yang ini siapa yang betul-betul berminat, PM dengan saya personal. Loan bank saya rasa interest boleh dapat dalam 2.5 macam tu, rendah je. Okay, untuk model ni 7 seater tau. So dia punya belakang ni boleh lah duduk 3 orang, tengah 2 orang, depan 2 orang. So selesa gila, tu yang saya boleh cakap. Belakang sampai ke belakang ada aircon blower dia. Dia punya space untuk boot pun tak adalah terlampau besar, tapi berbanding dengan MPV lain dia besar jugalah. Okay, tapi QC ni boleh lipat kiri dan kanan. Kalau nak lebih selesa, belakang ni duduk 2 orang. Ada armrest, 6 orang lah jadi. Okay, macam saya cakap, belakang-belakang ni dia datang dengan power boot. So memang nampak sporty dengan design dia yang terbaru punya. So yang ini siapa yang nak beli secara tunai, harga kereta sebelum on the road 175,000. Okay, so siapa yang berminat boleh PM dengan saya. Kita sembang, insyaAllah kalau jadi ada banyak free gift untuk anda kereta ni. Okay, berbaloi saya rasa beli Recon punya, sebab harga dia lagi murah dari beli Recon punya. So siapa yang berminat boleh kontak dengan saya, isi borang biru dekat bawah, atau boleh pergi ke profile, klik link dekat profile, wasabi dengan saya. Kita cari kereta yang terbaik untuk anda. Okay, calet.